Terima kasih kepada Tan Sri Speaker. Soalan Seri Gading meminta Perdana Menteri menyatakan bagaimanakah kerajaan mengukur keberkesanan pelaksanaan dasar ekonomi madani selepas tempoh 18 hingga 24 bulan serta usaha-usaha pengukuhan yang sedang dan akan dilaksanakan bagi memastikan dasar tersebut benar-benar mencapai matlamatnya. Terima kasih. Silakan Perdana Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Yang Dipertua. Izinkan saja mula walaupun saya tahu Tuan Tan Sri Betul telah jelaskan. Soalan yang dibangkitkan semua saya jawab. Tapi kalau soalan saya telah jawab 2 kali dan Menteri dah jawab, itu juga ditanya, kita jawab itu juga. Dan itulah sebabnya mengapa saya setuju dengan keputusan Tan Sri Betul. Nak mengatakan elak, saya tidak elak. Tanyalah apa soalan, saya tidak elak. Saya Kota Baru kena dengar. Saya tidak akan elak apa-apa soalan. Tapi kalau kita dah jawab, baca sampai peruntukan-peruntukan perjanjian itu, 5.2, 7.3, saya baca di medan ini. Kalau dia tak hadir atau tak dengar, soal lain. Baik, jawapan tentang soalan daripada Seri Gading. Ya. Kerangka ekonomi madani kita luncurkan Julai 2023. Kemudian susulan daripada itu ada NIMP, NETR dan National Semiconductor Strategy. Kita juga ambil langkah Akta Kewangan Awam, Tanggungjawab Fizikal, RUU Perolehan Kerajaan yang merupakan beberapa langkah reform yang sangat bermakna. Dan lagi yang saya fikir dah penting ialah tentang penyasaran subsidi. Satu keputusan yang telah diwar-warkan selama puluh tahun tetapi memerlukan tekad politik dan alhamdulillah dapat dilaksanakan dengan penjimatan dana negara 15 bilion lebih. Apa keadaannya sekarang? Ekonomi negara kukuh dan berdaya tahan. Kita mencatat pertumbuhan 2025 4.4% bagi separuh pertama 2025 dan suku ketiga 5.2%. Pertumbuhan keseluruhan tahun ini berpotensi mencapai paras yang lebih tinggi daripada yang diunjurkan. Begitu juga saya jelaskan tentang per capita meningkat RM54,793 ketimbang lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Ini angka dan data yang tidak boleh dimungkiri. Isu yang berlegar tentang defisit fiskal. Bila kita ambil alih defisit fiskal 5.5%. 2023 turun 5%. 2024 turun lagi. Defisit fiskal ini Tan Sri Betul dari segi dasar dan strategi keuangan dan fiskal sangat serius. Kalau dia terus membengkak, dia membebankan ekonomi dan tidak akan menarik pelaburan kerana tidak akan ada keyakinan, kerana tidak ada disiplin dan tekad daripada pimpinan untuk mengurus keuangan. Sebab itu diturun. 2025 kita menjangka akan mendapat menurunkan defisit kepada 3.8%. Mana dalam masa hampir 3 tak sampai 3 tahun dia turun dari 5.5% kepada 3.8%. Dan bagi 2026 kita jangka kekal menurun, tren menurun dengan 3.5%. Dan begitu juga hutang yang terus dipertikai. Sebab itu saya katakan soalan yang sama, jawapan yang sama, dia kata hutang kita membengkak, dia kira hutang lama dengan kadar faedah. Tetapi kenyataan hutang baru daripada kerajaan ini, ya, itu menurun 100 bilion ringgit 2022 kepada 77. Masih berhutang sebab kita tidak mahu membebankan dari segi program infrastruktur asas, tebatan banjir termasuk di Kelantan Terengganu dan kesihatan dan pendidikan. Pelaburan. Kita tu meningkat rekod untuk
untuk 2024 itu 384.2 bilion ringgit. Daya saing dunia untuk 2025 melonjak sehingga 11 anak tangga, pencapaian terbaik sejak 10 tahun. Trend perdagangan terus positif. Dan jumlah dagangan di tahun ini, Januari sehingga September, meningkat 4.4%. Tuan Sri Pertua, ini dalam keadaan ekonomi yang belum menentu, terutama akibat daripada pengenaan tarif oleh Presiden Donald Trump. Tapi masih meningkat kira-kira kepada 2.24 triliun ringgit. Ringgit yang dulu kita diserang bertubi-tubi. Ringgit jatuh. Sekarang bila ringgit mengukuh tak sebut sepatah pun. Ini masalah dia. Jadi sekarang ini, hari ini RM4.16 ketimbang $1. Best performing currency in Asia. Ukurannya itu ditentukan bukan oleh kita, oleh penafaran kredit yang kekal positif. S&P Global Ratings, Moody's Ratings mengekalkan penarafan kredit negara masing-masing A- dan A3. Maknanya tinjauan stabil dan kukuh. Pengangguran, ini yang penting sebab anak-anak kita terbeban kalau pengangguran tinggi. Pada tahun 2025, Ogos, 3% terendah dalam tempoh 10 tahun. Tingkat kadar gaji minimum yang heboh soal kos sara hidup. Langkah kita di antara lain naikkan gaji minimum. Semasa mereka perintah 1,200, kita naik 1,500. Sekarang 1,700 ringgit gaji minimum. Ya. Dan ini tidak mudah kerana banyak syarikat-syarikat yang menentang, yang membantah. Tetapi ini kekuatan dan tekad politik itu menghadapi kartel dan syarikat-syarikat besar yang tidak mampu dihadapi oleh mereka tak kala mereka berkuasa. Kemudian GLIX, syarikat pelaburan berkaitan kerajaan, syarikat berkaitan kerajaan, dan GLC. Ini yang di bawah kerajaan, syarikat yang dikelola oleh kerajaan. Kita tetapkan gaji kehidupan wajar untuk 153,000 pekerja. Berapa gajinya? RM3,100 sebulan. Bagaimana petani? Harga lantai petani, harga lantai belian padi naik 2 kali kepada RM1,500. Skim subsidi harga padi naik kepada RM500. Insentif pengeluaran getah naik 2 kali kepada RM3. Jadi kemiskinan tegar telah saya sebut berulang kali, iaitu menurunkan kerana kita ada keupayaan. Ada yang pertikai, ada sampai sekarang berpuluh kali kita sebut kemiskinan tegar dan kemiskinan. Ada masih bantah kita, mana boleh hapuskan kemiskinan, dalam Islam tak ada. Ini ada juga kita dengar suara-suara begini yang saya tak pernah terbaca mana-mana kitab dalam dunia ni, melainkan kitab mereka. Tak boleh hapuskan. Kemiskinan tegar boleh dihapuskan. Kita ada keupayaan. Sebab itu kita lihat umpamanya semua negeri, dan saya ucap terima kasih kerana semua kerajaan negeri berikan kerjasama. Ya. Baik. Kemudian pembaharuan fiskal, sumbangan tunai rahmah, Aisara, 15 bilion ringgit. Kenaikan gaji penjawat awam ni bulan Disember dan sekarang bulan Januari tahun ini, tahun depan, itu akan naik dengan kos tambahan 18 bilion ringgit. STR 15 bilion, gaji penjawat awam naik tambahan 18 bilion ringgit. Jadi inilah yang kita lakukan, dan saya percaya dengan tekad ini kita dapat tingkatkan keupayaan ekonomi madani negara kita. Terima kasih. Baik, saya jemput soalan tambahan Resri Gading. Terima kasih kepada Yang Berhormat.
Perdana Menteri di atas ucapan yang sangat bernas, dan ini memberikan keyakinan kepada kita lonjakan kepada bentuk ekonomi selepas 60 tahun kita merdeka. Di awal kemerdekaan, Malaysia telah mengasaskan satu dasar yang dipanggil dasar ekonomi baru, iaitu tentang ekonomi di kalangan bumi putera. Dan pada hari ini kita dapat melihat bagaimana usaha kerajaan Madani telah meletakkan satu dasar yang dipanggil dasar ekonomi Madani yang menguruskan pencapaian bukan sekadar untuk bumi putera, tetapi juga untuk meletakkan satu asas pendapatan kepada rakyat yang lebih baik dan juga dengan peningkatan ekonomi yang tinggi berdasarkan kepada laporan daripada international lampuran punya. Persoalan saya, bagaimana kerajaan menilai sama ada dasar ekonomi Madani benar-benar mengurangkan ketidaksamaan antara negeri, terutama negeri-negeri yang dipanggil negeri berpendapatan rendah. Yang kedua, sejauh manakah agensi kerajaan di Malaysia yang telah dapat melaksanakan dasar ekonomi, apakah cabaran dan faktor kejayaan daripada kalangan agensi kerajaan dalam melaksanakan dasar ekonomi Madani ini? Terima kasih. Baik, sila Perdana Menteri. Terima kasih Tan Sri Ketua. Pertama, tentang agenda Bumi Putera, kita dah sebut dan dalam belanjawan saya tekankan, malah kita masih catat rekod walaupun tidak diwar-warkan, bahawa bila kita ambil alih lapangan terbang lama Sungai Besi menjadi hak milik kerajaan sepenuhnya dengan syarikat kerajaan, kita peruntukkan perumahan untuk veteran tentera udara yang tentunya lebih 90% bumi putera, dan keduanya pertama kali dalam sejarah sejak merdeka kita isytiharkan 50 ekar tanah prime mahal di Kuala Lumpur sebagai reserve Melayu. Ya. Ini berbeza daripada orang sibuk kempen Melayu, tapi belum ada satu inci tanah reserve Melayu di Kuala Lumpur semasa mereka perintah. Itu saya ingat perlu ditekankan. Ya. Keduanya tentu ekonomi Malaysia ini mesti tingkatkan daya saing. Maka beberapa peruntukan untuk menjadikan pemangkin, termasuk peruntukan untuk SMEs yang memanfaatkan sebagian besar juga syarikat-syarikat Cina, tempatan itu kita teruskan. Kerana harus ada dasar yang menafikan hak mana-mana kaum untuk berusaha meningkatkan kekuatan ekonomi mereka. Tetapi kalau ditanya tentang tadi Sri Gading tanya tentang peruntukan untuk semua negeri, saya telah jelaskan. Kalau Sri Gading ingat peringkat awal Tan Sri banyak menyerang kita tentang ketidakadilan dan sebagainya. Jadi bila kita berikan angka semua negeri diberikan tumpuan dan masalah-masalah basic air, elektrik dan infrastruktur termasuk tebatan banjir, itu peningkatan yang tinggi untuk Kelantan dan peningkatan bagi semua negeri. Ya. Termasuk Sabah sekarang. Peningkatan peruntukan itu kerana keperluan mereka. Malah Perlis yang dianggap negeri yang paling lemah dari segi kekuatan ekonomi, kita sediakan dana yang agak lebih besar untuk inland port supaya menjadi pemangkin pertumbuhan ekonomi bagi negeri itu. Jadi saya telah sebut ini. Dan walaupun kita tak berapa dengar serangan tentang diskriminasi dan ketidakadilan pada negeri, tetapi inilah kenyataannya. Angka dan peruntukan dan menteri-menteri besar berkenaan tahu benar. Kalau dia suarakan hal yang wajar, umpamanya saya sebutkan tadi, macam tebatan banjir yang memang serius, itu kita tindakan. Malah kita berunding dengan kerajaan Thailand soal laluan di Bukit Kayu Hitam dan juga jembatan Sungai Golok Rantau Panjang yang tidak dapat dijayakan sebelum ini, tapi kita tekankan walaupun itu manfaatnya kepada Kelantan. Malah untuk Kelantan kita yang cadangkan, ya, sambung ICRL tu Kota Baru ke Rantau Panjang dengan kos yang agak tinggi. Kerana kita anggap pembangunan di negeri Kelantan juga pembangunan negara Malaysia.
Saya harap ahli Parlimen Kelantan lebih bertanggungjawab dalam mengulas hal-hal seperti ini. Kau Terengganu. Baik, saya ada dua, Arau dan sepi Arau dah bagi Arau dulu. Okey. Yang pertama sekali not untuk speaker lah yang punya kuasa mutlak yang luar biasa. Soalan Putrajaya. Kuasa mutlak luar biasa tidak ada, Arau. Ada, okey. Cukup setakat Okey. kuasa mutlak. Jangan marah. Tak marah sebab Arau kata ini bukan parlimen yang bertanggung jawab dunia. Itu saya marah. Kuasa mutlak betul. Cukup. Okey, cukup. Yang Amat Putrajaya tanya soalan, tapi Muhammad belum tahu soalan tambahan. Soalan tambahan tu penting. Yang tu Muhammad tak tahu lagi yang kami akan tanya. Penting. Sekarang Arau tanya. Sekarang tak boleh tanya sebab dia tidak berkaitan. Dan saya tak tahu soalan Putrajaya macam mana. Soalannya ialah yang Muhammad. Yang pertama sekali yang Muhammad telah sebutkan di sini bahawa ekonomi Malaysia sekarang kukuh dan berdaya tahan. Terima kasih. Kita akan pertahankan. Yang Muhammad boleh tanya Senator Fauziah bila saya berucap di Azerbaijan, Baku. Saya pertahankan. Mana ada orang lain pertahankan sebab orang lain pun tak hadir. Jadi saya pertahankan. Kecuali Senator Fauziah yang hadir, pertahankan kepimpinan PMX. Kami pergi luar negara, kami akan pertahankan negara. Jadi itu sebab kami perlukan maklumat, bukan untuk kita bertelagah. Bagi maklumat yang Muhammad. Hal ini tak berkaitan, tapi Muhammad kalau boleh jawab, tolong jawablah. Pertama yang Muhammad telah jawab tentang General Ransip yang Muhammad kata ini adalah macam pejuang hilang deposit. Alright, puas hati. Kami akan kata, lepas ini kata dia tidak berwibawa. Cuma masalahnya, berita yang disebarkannya telah beredar di seluruh dunia. Termasuk Bloomberg pun telah mengaitkan dengan general yang berkenaan. Yang kedua yang Muhammad, ini yang terbaru. Bekas pengurusi ASEAN, Susilo Bambang, yang juga mengeluarkan kenyataan yang hampir sama. Ya Muhammad kena bagi maklumat untuk kami pertahankan negara Malaysia yang tercinta ini. Walaupun kami dizalimi, tak bagi peruntukan. Tapi kita akan pertahankan negara ini dengan hebat dan dahsyat. Itu soalan saya ialah, bagaimana kita nak menghadapi tekanan-tekanan ini. Dan yang terakhir sekali ialah, kenapa Perdana Menteri Thailand menolak cadangan yang Muhammad untuk menghantar lebih ramai tentera pengaman ke Cambodia, Thailand. Baik, terima kasih. Silakan Perdana Menteri. Terima kasih, Arau. Pertama, saya sebut soalan itu jangan dibangkitkan tanpa yang Kubang Kota Baru sebut tadi. Saya jawab. Saya tidak pernah menafikan tiap kali. Tapi kalau soalan yang sama saya dah jawab 2 kali, saya jawab soalan lain lah. Itu dia. Bukan masalah tak jawab. Ya? Dan saya jawab bawa sekali dengan agreement dan baca. Tidak akan memuaskan hati pembangkang, tak apalah. Dia tak akan puas hati. So, tapi apakah Perdana Menteri elak daripada jawapan? Saya jawab. Berapa kali? 2 kali. Kemudian Menteri MITI jawab. Penggolongan pun jawab. Ini mereka di kuasa, boleh soal lagi. Itu soal dia. Tapi nak jadikan isu, sekarang ni kerana Perdana Menteri takut nak jawab. Saya, astagfirullahalazim, seolah kalau tanggungjawab saya tidak gentar, saya harus hadapi. Ya. Senang tak susah. Itu yang pertama. Yang keduanya tentang, ya dalam Malaysia ini kita buat perjanjian. Ada yang tak setuju? Ada. Di Thailand pun begitu. Tapi saya berunding dengan siapa? Dengan Perdana Menteri dan kerajaan lah. Okey? Dan kalau ada satu ex-general yang tak pernah menang pilihan raya, bangkitkan, tak apalah, itu hak dia. Tapi yang kita nak jadikan dia sebagai hero ni apa benda? Ini masalah dia. Ya? Ini maknanya kutip pandangan di sini. Apa juga dasar ekonomi madani, kemiskinan, panggillah wakil-wakil pembangkang, ada aja yang bantah. Tapi cuma tak adalah famous mereka boleh kutip, dapat perhatian media. Kalau media antarabangsa macam bawa. Memang kejayaan Malaysia pun juga dicemburui, kita tahu. Ya? Ada orang tidak senang. Mengapa Malaysia negara kecil dapat perhatian dunia? Ada masalah. Saya tak nafikan begitu. Cuma Perdana Menteri pada ketika itu, Seta, kemudian Pai Tang Tan, kemudian sekarang Perdana Menteri Anutin. Saya dah hubungi. Bukan sekali-sekala. Terus. Yang sekarang ni dia bangkitkan, tidak setuju. Itu sebab letupan landmine di kawasan yang dia percayai tentera Kemboja terlibat. Jadi dia kata sementara tak selesai bab itu, kita tangguh kelulusan. Tetapi dia tidak serang. Kata dia tahu, dia jadi general. Dia antara tak setuju dengan menyerang, tu dua istilah lain. Jadi sekarang ini,
Panglima Angkatan Tentera kita sedang berunding balik. Sebab perjanjian dia apa? Saya hafal perjanjian dia. Undur dari perbatasan dan selesaikan masalah letupan yang berlaku oleh kerana landmine. Itu dalam proses. Kebetulan seorang lagi mati letupan landmine. Jadi tentunya kerajaan yang baru ni, yang sebelum juga sudah ada. Jadi tentunya menimbulkan kemarahan orang Thailand. Dia kata, apakah perjanjian ini dicabul? Tapi Perdana Menteri tidak pertikai tanggungjawab kita dan peranan kita. Saya boleh tunjuk teksnya. Cuma dia kata, kena gesa supaya Kemboja juga mematuhi sepenuhnya. Dan kalau mematuhi sepenuhnya, 18 tahanan di bawah Thailand itu akan dilepaskan semuanya mengikut perjanjian damai di antara Thailand dan Kemboja. Kalau tanya saya doakan bagi selesai lah. Yang kita nak seronok kalau bergaduh sebab nak tunjuk Perdana Menteri Malaysia tak berjaya. Ini satu sikap yang sangat merugikan. Doa bagi gagal perjanjian itu nak tunjuk Perdana Menteri Malaysia gagal. Saya nak doa bagi aman kerana kalau dia bergaduh, kesannya kepada kita. Dan keduanya tanggungjawab kita. Malah sekarang ini, saya masih pengurusi siasat sampai Disember. Tapi kedua-duanya masih berhubung dengan kita. Dan saya tugaskan semalam, Panglima Angkatan Tentera segera dapat laporan supaya kita dapat bantu. Itu dia. Ini soal sekali lagi, Jeneral itu tidak setuju, saya tidak ada masalah. Yang sama ada dia kredibel atau tidak, tak jadi masalah. Di sini pun ramai tak setuju perjanjian damai. Jadi, apakah nak kutip itu? Dia tak setuju sebab apa? Apa dia tak setuju sebab apa? Apa kepentingan dia? Sebab apa? Usulnya dari Malaysia. Sama ada perjanjian damai kerana ramai juga yang di Kemboja menganggap Thailand itu agresif. Ada juga yang dari Thailand menganggap Cambodia itu melanggar prinsip. Sebab itu kita tolong undingkan. Tan Sri Yang Bertuah, kita selaraskan. Dan saya masih ingat lagi, bila kita panggil kedua-dua Perdana Menteri, saya panggil kita bertiga, saya kata gini, saudara-saudara tentukan apa dia. Saya hanya bantu menjelaskan dan memohon perdamaian. Dia yang tentukan parameters. Bukan kita letakkan syarat dia. Arau kena faham ni. Bukan saya tetapkan syarat-syarat perdamaian. Kita hanya bantu menyelaraskan. Dan yang bersetuju itu kedua-duanya. Kalau ada pelanggaran, maka timbul masalah. Ini yang terbongkar, ini baru sekali. Sebenarnya, percaturan itu berulang kali berlaku. Bukan sekali. Sejak perjanjian damai di Malaysia, berulang kali masalah itu berbangkit. Itu, tapi saya harap benar supaya perkara ini dapat dikekalkan. Soal pandangan SBY, itu kerana dia bimbang apa yang kita persetuju itu seolah-olah dipaksakan ke atas Indonesia. Tidak benar. Kita bersetuju dengan perkecualian kita, saya sebut 5.2, 7.3, yang memberi pengiktirafan kepada dasar negara kita, keselamatan negara kita, undang-undang dan peraturan negara kita. Yang termasuk di dalamnya dasar Bumi Putera, dasar memelihara kepentingan tempatan. Ini yang dikemukakan. Tidak ada masalah orang kurang bersetuju dengan kita, kerana dalam negara pun ada yang tidak setuju, tidak masalah. Dalam Jemaah Menteri pun perbincangan yang panjang dan perbahasan yang hangat sebelum dapat dimeteraikan keputusan akhir. Terima kasih, Arau. Baik, saya jemput Betung. Terima kasih, Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih juga kepada Yang Amat Perdana Menteri kerana telah menjelaskan mengenai pelaksanaan dasar ekonomi medani ini. Jadi soalan tambahan daripada Betung adalah apakah status berhubung keputusan kehakiman terkait tuntutan kerajaan negeri Sabah dan adakah ia akan sedikit sebanyak memberi
berkesan kepada perancangan dasar ekonomi madani secara keseluruhan pada tahun-tahun mendatang. Sekian, terima kasih. Silakan Perdana Menteri. Terima kasih betul. Seperti mana saya telah umumkan semalam di Tawau, pandangan pribadi saya tentang 40% menghormati keputusan hakim itu saya dah suarakan, tetapi dia belum lagi dengar cara rasmi pandangan Peguam Negara kerana keputusan penghakiman hanya siap hari Jumaat. Ya, Jumaat petang, Jabatan Peguam Negara memaklumkan mereka akan teliti, maka saya panggil sidang Jemaah Menteri khas petang ini untuk mendengar dulu pandangan Peguam Negara. Ada orang tanya mengapa tak boleh buat keputusan awal? Tak boleh. Kita ada proses, Yang Terhormat Betul. Ya, mana-mana keputusan penghakiman, Peguam Negara itu penasihat kepada kerajaan. Jadi kita kena dengar, kemudian Jemaah Menteri bincang dan putuskan. Tetapi sebelum itu kita nak jelaskan ya, Datuk Seri TPM 2 mempengusikan jatuh kuasa teknikal. Perkara ini dibangkit. Jadi kalau kata tidak ada rundingan, tidak benar. Ada rundingan. Dimuktamadkan setelah mesyuarat Perdana Menteri, termasuk Premier Sarawak dan Ketua Menteri Sabah. Tidak dapat dimuktamadkan, maka disebut interim. Jadi sebab itulah daripada 26 juta, 150 juta semasa Bera jadi pengusi, Perdana Menteri naik. Ya. Tapi ini semua kerajaan dulu terlibat. Jangan tidak mudah jadi isu politiknya. Kerajaan dulu terlibat. Berapa orang yang bekas jadi menteri-menteri dan Perdana Menteri sebelum ini. Cuma setelah saya diperingatkan oleh Premier Sarawak dan Ketua Menteri Sabah, saya fikir wajar diberi pertimbangan serius. Maka kita naikkan sekarang ke 600 juta. Itu pun disebut interim sebagai sementara kerana melihat pada peruntukan daripada negara. Itu ada akan juga dibincang dalam Jemaah Menteri. Apa dia hasil daripada Sabah yang 10 bilion kita perincikan, dan apa dia 17 bilion ringgit yang dibelanjakan. Kerana ada yang di Sabah tanya apa dia. Ya. Baik. Ada yang peruntukan-peruntukan memang syarat kerajaan persekutuan yang pendidikan, kesihatan, pertahanan. Tetapi pembangunan kita boleh kurangkan. Kalau isunya isu 40%, kita kurangkan pembangunan, kita tampung di 40% kepada negeri. Sebab itu saya katakan, keputusan kita harus dilihat keseluruhannya, ya, keupayaan. Tak perlu ada pertelagahan. Kerana kerajaan Madani setuju untuk menerima kenyataan 112 CD. Setuju pada prinsip dia. Dan dah mula berunding pun. Cuma kita kena lihat keseluruhannya, dan bila boleh berunding, Mandamus Hakim Kota Kinabalu mengatakan Mandamus maknanya terpaksa mulakan rundingan. Cuma sekarang ni kerajaan sementara, interim government, kita tak boleh berunding. Jadi tubuh je kerajaan, mungkin minggu pertama bulan Disember, saya akan arahkan supaya menyegerakan rundingan. Baik, terima kasih. Baik, saya berikan kebenaran khas. Kebenaran khas kepada Kuala Terengganu. Silakan. Terima kasih Tan Sri yang sangat tinggi budinya. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, pertamanya laporan Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan bahawa sehingga kini jurang pendapatan antara kaum masih belum seimbang sepenuhnya. Data ini menggambarkan masih banyak yang perlu dilaksanakan. Saya agak khawatir dengan unjuran pertumbuhan ekonomi mengikut wilayah yang diunjurkan dalam rancangan Malaysia ke-13, yang mana menunjukkan wilayah-wilayah tertentu sangat jauh kadar pertumbuhannya berbanding dengan wilayah-wilayah lain. Adakah Datuk Seri boleh mempertimbangkan dasar yang lebih agresif bagi membolehkan semakan dilakukan terhadap unjuran pertumbuhan yang berkenaan, disertakan dengan langkah-langkah yang lebih agresif di dalam memastikan supaya tidak selepas
tempoh 5 tahun dengan unjuran yang begitu jauh yang dijangkakan sekiranya berterusan akan semakin besar jurangnya, antara lain termasuklah kemungkinan untuk memindahkan sektor-sektor tertentu yang sebelum ini dipusatkan di mungkin di Lembah Kelang, barangkali boleh berdasarkan kelebihan yang ada di wilayah-wilayah berkenaan dipindahkan di wilayah berkenaan. Terima kasih. Baik, silakan Menteri. Terima kasih Kuala Terengganu. Saya ingat soalan itu memang tepat kerana menunjukkan keprihatinan kita supaya dalam konsep madani itu dia mesti lebih seimbang dan lebih adil. Maka dari angka-angka yang dari dosa baru-baru ini, kesenjangan di antara pendapatan di antara kaum itu masih belum dapat diluruskan. Sebab itu kita ambil langkah-langkah dan saya percaya dalam kajian tahun depan keadaan akan berubah. Pertama kerana kita naikkan gaji penjawat awam, kedua melalui STR dan ketiga melalui kenaikan gaji minima. Itu akan memberikan sedikit perubahan. Dan berikutnya ialah kerana beberapa program Bumi Putera termasuk pelatihan peruntukan yang besar dalam bidang pendidikan, TVET dan pendidikan yang memberikan ruang supaya Bumi Putera dapat bersaing dengan lebih adil. Keduanya yang dibangkitkan oleh Kuala Terengganu ialah tentang pengagihan kawasan-kawasan wilayah yang boleh menjana pertumbuhan ekonomi yang lebih segar. Saya telah maklumkan di Dewan Rakyat dalam tiap kunjungan saya umpamanya kita bangkitkan. Ya. Sebab itu saya sebut inland port di Perlis. Manakala bila perbincangan di Laos dan Cambodia, kita bicarakan tentang keperluan inland port itu dimanfaatkan. Dan ini on record. Ya. Saya juga seolah bercakap bagi Perlis. Kulim High Tech tentunya menjadi pusat tumpuan kita. Kemudian kemudian sekarang berkembang Johor secara besar. Di Pahang umpamanya baru-baru ini di Korea, JS Link ya, mau melebarkan rare earth. Ini penting kerana ada orang menganggap kalau perdamaian ya arau ya seolah-olah perdagangan itu menyekat nadir bumi hanya kepada Amerika Syarikat. Tak betul. Sebab saya dalam rundingan 2 minggu lalu di Korea, itu kita berikan ruang kepada JS Link buka rare earth tambahan super magnet di Pahang. Ini setelah ditandatangani perjanjian dengan Presiden Donald Trump. Begitu juga dengan Premier Li Qiang. Saya mengusulkan supaya pelaburan China bersama khazanah mengenai rare earth itu dipercepatkan. Ini tidak menghalang sama sekali. Jadi maknanya kita lebarkan. Jadi Kelantan, Rom, mamanya bila jumpa saya beritahu apa juga insentif dan kelonggaran yang kita boleh berikan supaya dikembangkan fasiliti Rom itu di Kelantan. Jadi saya setuju maknanya negeri juga harus ambil tindakan-tindakan yang lebih agresif untuk menjana pertumbuhan ekonomi di negeri masing-masing. Baik, kita bergerak kepada soalan kedua. Saya jemput Datuk Muhammad Isam bin Muhammad Isam.